Assalamualaikum sahabat. Pagi ni Pak Tam ada di Taman Senayan Indah. Ada gotong royong Mahibah. Tu dia. Gotong royong kebesaran sikit lah di kawasan. Dulu dah buat dah. Kini kita buat lagi dah. Cepat dia pokok-pokok ni tumbuh balik. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada sana tu. Tu dah perlu lah channel kita tu. Tu dia. Siapa yang di atas tu? Oh, orang kuat, Cik Mael, Cik Zul. Nanti jap mengajar. Oh, ada orang panggil, Oh, ni RSM. Oh, dengan dia tak lot ni dia tak boleh pisah Mana-mana dia ada berdua ni. Tu dia, Allah SWT. Oi, lain macam. Oi, bahaya. Tarik. Ni dia orang kuat kita. Tu dia. Alamak ustaz. Tak apa boleh. Oi, Cik Azari. Oi, baik. Biasa tarik lori. Biasa tarik lori. Tu dia. Tu dia. Ni ustaz kita. Ustaz, ada apa-apa nak cakap ni ustaz? Terima kasih Pak Tam datang. Ya ustaz. Alhamdulillah Pak Tam, hari ni kita dapat laksanakan gotong royong taman. Mudah-mudahan dengan bersihnya jalan ni Pak Tam. Tu dia. Memberi kemudahan. Alhamdulillah, ini satu pahala ustaz ya. Okey ustaz, insya-Allah. Terima kasih Pak Tam. Sama-sama ustaz. Bersungguh-sungguh ni sahabat-sahabat kita ni. Berpuluh-puluh dah. Tu dia. Ni dia. Cik Jamil. Tarik pokok tu. Allah, salah bang. Nampak. Macam kenal lah. Apa pasal ini orang luar ada sini? Saya sini. Bayar? Kirija juga ada bayar. Sini pokok tibang. Tibang baik-baik, kena pokok, kena tangan. Oh ya. Pasu, hati-hati pasu, parang tajam tu. Tu siapa tu? Siapa kita? Alhamdulillah pasu. Main takraw boleh, menebang boleh. Assalamualaikum bang. Ya. Hei, macam kenal. Ini Kek Rati dengan Azam. Bukan. Siapa nama bang? Dia. Ini Cik Azam. Kuat dia kerja ini. Tak ada. Kedai tutup ke? Kedai tutup. Bagus. Petangkap. Dia. Sampai sana depa menebang tu. Kita sebagai cameraman penat juga ni berjalan ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Ni awak. Rajin awak buat apa Cik Sadan ni? Cik Sadan. Tu dia Cik Hijrah Cik Hijrah, baguslah dia. Dia ada mesin ni. Ini usaha ni ada mesin. Tu dia. Pada di dalam ujung tu sahabat ya. Sampai ke Sanun. Sanun tu dia. Taman Senayan Indah. Sahabat ya, alhamdulillah ramai nampaknya tuan bergotong royong pada pagi ini. Sangat Allah Muhammad. Kita arah kat sini pula. Kita patah balik. Buat kamera je, tak bawa parang dah. Tak ada. Tidak tak ada gambar. Cik Kamis. Tu dia. Alhamdulillah. Okey, tu dia. Tu dia. Ni Cik Piang kita. Ni Cik. Cik Suhardi pun ada, Cik Suhardi. Tu dia. Cik Suhardi kita ada.
Oh, pakai baju askar. Mantap ni semua geng-geng askar. Cik Mael, Cik Zul, siapa nama? Tu dia. Siapa? Tu dia. Pak Wan, bagian apa? Sibuk sikit hari ni. Sibuk. Bagian mengawas. Nah, tu dia. Cik Rosman. Jaga pinggang kena jaga Cik Rosman. Oh, pinggang kena jaga. Jaga Ustaz. Jaga. Oh ya Ustaz. Semangat. Jangan kalah. Utamanya kena ambil besar siap. Ada. Itu Cik Hasmi kita, Cik Haji Zaki kita. Semua dah macam. Semua askar-askar ni mesti kerja kuat ni. Dia. Dia boleh Ustaz. Oh, Cik Zul. Minum. Allahu Akbar. Dia. Kita punya imam-imam kita. Bila kita, itu dia. Haji Ghaffar dan juga Abang Burhan kita. Alhamdulillah ada. Tak apa bang, duduk bang. Kita perhati bang. Imam pun sama. Salah makanan banyak sini ya sahabat. Tu dia. Pak Nora kita dengan Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah alhamdulillah. Mana lagi orang perempuan Ustazah? Banyak. Oh ya, dia ada majlis malam petang, ada majlis dengan kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Pak Nora minum. Alhamdulillah. Nak berhenti minum dulu. Tu dia. Tu dia. Teman. Tarik bayar. Kuat lagi tu. Tarik. Dia. Okey. Alhamdulillah. Ini hutan raub. Mana yang penat rehat dulu. Penat dah. Okey, cantik. Tu. Kuat Cik Azam ni. Semangat dia. Jangan bagi dia bercakap, biar dia bekerja. Jangan bercakap, kerja, jangan bercakap. Tarik. Oi, Cik Arif. Tu dia. Tarik Cik Syafi'i. Cik Zadan. Semangat dia. Kuat tarik. Ini boleh masuk pertandingan tarik tali ni. Kalau dah berlatih macam ni. Tarik. Tak gerak pun. Tarik. Tarik. Apa tu? Alhamdulillah sahabat ya. Cuaca bagus, panas. Boleh bekerja dengan senang. Tu dia. Tu dia. Kita ambil daripada atas. Keindahan kita tu. Tu dia. Penat dah tu. Kita berehat dulu. Tu dia. Penat berehat dulu. Okok. Tu dia. Tu dia. Ni. Pokok ni tak boleh lah tebang. Pokok durian. Patam daripada angle atas ni, daripada ni dusun-dusun durian ni. Sahabat, kita tengok tu dia, sayup sampai ke sana. Depa buat gotong royong. Tu dia. Belah sana pun sahabat. Tu dia. Alhamdulillah ramai. Cakoy, ada di sini Cik Izrah kita. Tu dia. Cik Saleh sana tu. Ini bagian-bagian menggergaji. Tu
dia, satu lagi dah. Tu dia. Baik-baik, Jajirah. Baik-baik, hati-hati. Besar-besar dusun durian ni. Besar. Tapi sampai sana kita buat taman TSI sana tu. Buat gotong royong. Tu dia. Nenek motor lah sampai sini. Oh. Ada sekali gaji wak tarik. Wak tarik. Wak tarik, wak tarik. Tu dia. Tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik. Tarik. Ceman kita ada. Tu dia. Tu dia sahabat-sahabat Batam. Rehat, rehat, rehat. Tu dia. Ni sahabat-sahabat Batam ni dah penat. Rehat dulu, rehat dulu. Cik Jamil, mengah nampak? Tu dia. Sana tu ada lagi. Masih lagi. Nan kita tu. Pakai mesin apa tu Cik Nan? Oh. Tu dia. Tu dia. Okey. Rehat dulu. Rehat dulu. Apa-apa Cik Pian? Okey ya? Alhamdulillah. Cik Suadi? Okey. Semua okey semua. Alhamdulillah. Ni raup, ni geng raup. Apa dia? Raup, ni geng raup. Geng raup. Geng Musang King kan ni? Bukan. Oh, raup. Assalamualaikum. Bang, sihat bang? Lama tak ni, aduh, mi rindu nasi, mi bihun nasi lemak. Dia dah. InsyaAllah ni kali ya. Kita rehat dulu bang. Tak apa, sihat dulu. Poti kita. Semua dah penat Cik Man kita. Ya Cik Man. Oi Bilal kita ni. Tu dia. Pak Wan. Penat nampak tu mengah tu. Tu dia. Rehat dulu Ustaz. Berhenti dulu. Ramai dah rehat tu. Kena ayak dulu Ustaz. Allah Akbar. Cik Din. Rehat dulu, rehat. Dia apa semua rehat dulu. Minum dulu. Tunggu lori. Cik Zul. Oi, bahaya. Oi. Tunggu kayu pun dia terbang. Tu dia. Tu dia dah hampir nak selesai Ustaz. Dah hampir nak selesai dah. Tinggal sikit lagi ni. Dah clear dah sikit. Alhamdulillah kau perlu Ustaz Tak payah kayu basikal Ustaz. Tak payah kayu basikal ni. Dia. Oh. Cik Mizi kita ada ni. Cik Mizi kita ni. Tunggu lori Cik Mizi, tunggu lori. Dia. Cik Syam kita, Batam pun nampak kat sini ya. Saya bawa kerja bawah. Oh, tak nampak. Yalah. Ada tadi ada. Jangan marah. Allahumma wow. Bismillah. Ni Puan Ju Ini Puan Hasmi Anwar. Dengan Ustazah dan Puan Nora. Alhamdulillah. Ustazah Zarina. Alhamdulillah. Ada lori Ada lori untuk ni lah. Pak Wan, jangan Pak Wan. Jangan kuat-kuat sangat Pak Wan. Pelan-pelan. Nak jaga pinggang kena jaga Pak Wan. Pinggang kena jaga Pak Wan. Oi, tak apalah macam ni. Macam ni orang muda tak apa Pak Wan ni. Yang ni macam Pak Wan tu kena jaga sikitlah. Ui. What? Yang bising tu. Siapa yang bising tu? Oh, Tuan RSM badan dia RSM. Dia RSM. Daripada kerja RSM sampai sekarang bunyi kuat betul suara dia. Suara kena kuat, kerja tak apa. Ya. Ya. Allah Akbar. Tu dia. Ustaz pun ada sini. Alhamdulillah ada lori untuk bawa nak buang sampah ni di tempat yang dia ditentukan lah. Alhamdulillah. Terusman. Biar betul. Macam mana?
Lagi tu banyak lagi nak kena angkut. Tak apa, kita ada RSM kat situ. Dia dah tukang angkut ni semua. Ni dua-dua lot ni. Lain macam dua-dua lot ni. Tu dia. Ni Cik Ujang kita. Ini tak menjaga. Cuti bagus. Okay, kita rehat dulu makan. Rehat dulu. Rehat dulu. Mana yang kerja-kerja. Cik Along dengan Cik Aziz kita. Buat kita semua sampah-sampah kita buang kat sini ya. Sahabat. Sampah-sampah kita buang kat sini. Hutan belakang. Cik Asmi Anwar ni mana-mana dia ada. Mana-mana dia ada. Kemah dia ada, pasang kemah dia ada. Pasang benda ni, buang-buang benda ni pun dia ada. Ini guna ni, kenderaan ni. Berguna betul Cik Asmi Alhamdulillah. Okey, selamat. Bye-bye. Tu dia ada nak angkut lagi tu. Long. Awak kat sini rupanya Cik Syam kita. Belah-belah bahagian sini Along sama. Bahagian pelupusan lah sini. Bahagian pelupusan. Pak Jamal kita. Misai tu saya seram sikit tengok misai dia tu. Tapi baik hati. Cik Aziz. Tu dia. Jangan paksa diri, pelan-pelan. Badan nak makan lama. Cik Syam. Dah nak hampir siap ni. Tu dia. Ada apa-apa ucapan? Penat ke? Penat, tapi puas hati lah. Alhamdulillah. Tinggal sikit saja lagi. Alhamdulillah. Jaga badan, jaga. Kena cut. Tu dia. Cik Kamil kita. Buat penyapu tu. Itu penyapu tu. Tu dia. Jang. Jadi ya. Okey. Tu dia. Pak Den pun ada. Bendera. Pasanglah bendera. Dah nak hampir sikit lagi. Guna tenaga betul tu. Banyak lagi ni. Tu dia, banyak lagi. Cik Osman. Banyak lagi tu. Tak boleh nafas dah. Dah letih, rehat. Aduh, banyak lagi ni. Sikit lagi. Banyak lagi sikit lagi. Bagi semangat, kata sikit lagi lah. Padahal sana lagi nun sayup. Tinggal sikit lagi. Sikit lagi. Kepala pun dah berlepas. Sikit lagi. Ada pisang lah. Alhamdulillah. Rehat dulu. Bayar. Daripada jalan besar ni. Tu sahabat. Tu dia. Ada sikit lagi ni. Habis ni, habislah. Habis. Okay. Sikit lagi. Clear. Tu dia. Sikit lagi kita habis. Cepat balik. Siap dah, sikit lagi.
sikit lagi. Alhamdulillah. Dua lori kita. Ya Ustaz. Sikit lagi. Sikit lagi. Dia. Tinggal sikit lagi. Sikit lagi ni habis. Alhamdulillah sahabat. Itulah. Dah clear. Padan ya? Ni padan kita. Ni dah. Alhamdulillah. Habis dah dilebas. Alhamdulillah. Itu dia sahabat. Dah nak selesai sikit lagi ni. Tu dia. Sikit lagi. Dia perbuang kat sini. Okey. Nampak dah clear dah. Clear dah. Alhamdulillah. Tinggal ini aja. Selesai. Last trip cantik. Alhamdulillah. Tu dia sahabatnya, tengok tu, dah clear. Ini dia. Last trip. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu dia. Okey, alhamdulillah, sikit lagi. Habis dah. Alhamdulillah. Selesai, nak habis. Hampir selesai. Hampir selesai. Nak selesai dah, alhamdulillah. Kita bergambar dulu. Okey. Selesai semua sahabat ya. Tu dia. Selesai semua, sahabat-sahabat kita pun dah beransur. Alhamdulillah. Clear semua. Bersih. Selesai sahabat. Alhamdulillah. Semua ada sedikit ucapan daripada Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini untuk menyayankan Majlis Gotong Royong Sudut Taman Seraya Indah. Dan saya khaskan ucapan ini kepada Encik Hasan selaku tim manager kita pada pagi ini, dan juga kepada semua yang hadir, ketua JK dan juga tuan-tuan, ahli dan juga penghuni baik di Taman Seraya Indah maupun di Taman Pulau Selayar yang saya maafkan tadi turut hadir. Juga terima kasih kepada rakan SRTV iaitu Husin kita ada di sini, dan juga pihak PAS kerana sudi memberikan bantuan peralatan dan sebagainya. Jadi di sini tuan-tuan, di tepi saya ini kita layoutkan barang-barang yang kita gunakan bagi menjayakan majlis kita. Ini sebagai satu simbolik kepada kekuatan kebersamaan kita dalam menjayakan majlis ini ya. Kalau kita tengok barang-barang ini, itulah kitanya, dan mereka inilah yang barang-barang yang sebenarnya berjasa kepada kita untuk kita menggantikan ataupun kita bagi itulah jalan utama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada kaum wanita, ibu kita yang merayakan kita lah ucapan Maktab Persembahan, dan juga penumpang dan yang menyediakan makan. Itu biru, itu dari kita yang kita beri makan, saya tahu dia bagi lebih dan minta banyak lagi yang berkelebihan. Jadi itu sedekah kepada beliau. Dan juga kepada yang hadir daripada pagi sampai ke penambat ini memang hebat. Ada yang boleh awal datang bertahun, ada yang dapat datang bertahun sampai lagi. Mudah-mudahan bersama yang kita bagi pada hari ini akan tertulisan. Next project kita tunggu dalam beberapa bulan ketika mana musim hujan berkurang ni. Ketika itu kita akan buat gotong royong lagi sekali untuk
bincangkan dengan sokir yang kita. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih di sini. Apabila pertanyaan yang ada, lepas itu kita akan diskusi, kita akan belajar. Terima kasih. Lalu lagi kita akan jumpa di lain kali. InsyaAllah. Sekian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.